Dia airborne. Orang kampung panggil hama. Hama. Jadi bila kita pregnant, dia akan travel sampai ke janin. Memang bahaya tau. Tapi orang tak tahu. Kalau orang tahu, memanglah nak usik kucing, najis kucing, pakai mask, pakai sarung tangan kalau dia pregnant. Kalau kita yang tak pregnant pun, ini cerita benar untuk orang dewasa yang bukan pregnant tadi lah, yang bukan dia merosakkan janin. Sepupu bonda meninggal, selepas meninggal buat autopsi sebab doktor kata orang sakit mata je, kenapa boleh meninggal? Bukan darah tinggi, sakit jantung. Dia sakit mata, dia sakit kepala, dia selalu beritahu bonda. Bonda ni didahulu di kemaman, bonda kat sini. Bonda nak bagi dia ni, dia kata tak apa, ada ubat doktor. Bonda pun tak tahu yang mata dia tu. Bonda nak try lah, bagikan untuk parasite dia dalam badan dia. Lepas tu dia dah mengisi. Bila bedah mata dia, kepala dia, cacing parasite ni makan biji mata dia. Sebab tu dia ada migraine, dia ada sakit mata, dia rabun. Sampai meninggal, cacing dia hidup. Dia dah meninggal, cacing tu masih hidup dan banyak sangat. Di otak dia, di mata dia. Itu nasib baik buat otopsi. Yang orang lain kita tak tahu kan. Lepas tu bonda ni very observant. Parasite tadi bukan hanya makan mata tu. Mata ni dia lemak sedap. Dia suka. Kalau dia duduk dalam perut kita, dia makan segala protein yang kita makan. Kita tak dapat protein tu, dia yang sehat. Dan dia boleh bertelur beribu-ribu. Ekor tu beribu satu hari. Jadi untuk mencegahnya, kita gunalah bioenzyme. Dan ini bukti bonda sendiri, testimoni bonda sendiri. Bonda dah tahu cucu bonda ada 21 ekor cacing. Tapi kita jaga, bonda jagalah, suruh dia pakai sarung tangan, jangan hiju najis kucing. Tapi walau macam mana pun dia tahu parasite tu ada. Dan bonda selalu demam malam. Malam-malam demam. Bonda rasa bonda syak mesti parasite yang ganggu bonda. Pagi dah mandi subuh tu dia hilang demam. Bila tidur malam, bangun pagi rasa macam berat lah badan ni. Macam tak selesa. Bonda pun fikir mesti parasite dah ganggu bonda. Jadi bila bonda join PNM, bonda nampaknya adalah pada hari tu test darah. Test darah masa tu kena bayar RM20. Bonda test juga. Test, tu dia. Parasite berenang-renang dalam darah bonda. Fantastik kan? PNM ni mana ada klinik, mana ada buat macam tu. RM20 je. Kalau buat kat luar agaknya, tapi test darah lain kita tak pernah. Kat luar tak ada. Untuk test parasite, tak nampak parasite tu. Lepas tu bonda dah buat tu parasite. Bonda suruh anak bonda yang suka kucing tu, nama ni Nana, dia pun banyak parasite dalam darah dia. Jadi kami pun beli dan makan. Dalam kas kotak, BNA buat lagi tes darah. Jadi bonda datang lagi. Bila datang lagi, parasite tu dah kurang lah. Macam boleh kira. Dah makan sekotak lagi, jadi dah 2 kotak. Lepas tu ada test lagi sekali di Alai, di rumah Puan Jamilah, tak salah. Bila test kat situ pun RM20. Sekarang beri. Lepas tu bila bonda test kali